Macam mana kita nak bagi Allah Ta'ala sayang, nak dapat yang tu? Nak dapat apa? Nak dapat karamah. Tiga asas ni kena keman. Akidah, fiqh, akhlak. Akhlak. Yang kita faham daripada iman, Islam, ihsan tu. Yang ni kena jelas. Akhlak kena bagus. Walaupun akidah dia mantap, ibadat dia Masya Allah, akhlak sumbang. Akhlak huduh. Itu bukan karamah. Itu ada unsur-unsur syirik, unsur sihir dan sebagainya. Ini diperjelaskan oleh ulama-ulama besar kita. Mereka ni bila orang sebut tentang wali yang ada karamah, mereka akan siasat. Tengok, renung betul-betul akhlak macam mana. Macam dulu pernah berlaku pada zaman Abu Yazid Al-Bustami. Ketika salafus soleh dahulu ada seorang tokoh ulama nama dia Abu Yazid Al-Bustami. Satu hari anak murid dia main jumpa, "Tuan guru, alhamdulillah kampung kita didatangi oleh seorang wali Allah."